Okay, Alhamdulillah seperti yang kita janjikan sebelum ni, sumbangan raya bersama dengan bonus untuk tahun lepas lah. So call bonus lah. Okay. Alhamdulillah hari ni kita dah selesai memberi bonus raya untuk tim Mr. Zoba HQ. Seperti setiap tahun, kita tanpa gagal untuk mengagihkan bonus kepada tim kita. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Thank you for channel kena bagi duit raya dan bonus. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Mr. Zoba. Terima kasih bos atas duit raya ni. Bonus ni untuk bayar duit kuih raya dengan belanja mak ayam baju raya. Mungkin adalah sikit untuk family kan, bawa balik kampung. Terima kasih Mr. Zoba, bye. Alhamdulillah, terima kasih. Mantap bos. Alhamdulillah untuk duit raya tahun ni. Selamat